Aras 3 perpustakaan dihaskan kepada bahagian jurnal dan jilidan. Bahagian ini memberi perkhidmatan rujukan koleksi jurnal. Koleksi jurnal terkini dipamerkan di rak khas untuk kemudahan rujukan. Jurnal kebelakangan pula mengumpulkan jurnal-jurnal yang lengkap isu dan telah dijilid. Perpustakaan juga menyediakan koleksi jurnal popular menempatkan jurnal yang kerap dirujuk oleh pelanggan. Ruang membaca akhbar juga turut disediakan untuk pelanggan merehatkan fikiran dan membaca akhbar tempatan. Proses pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan akan lebih menarik dengan bantuan beberapa jenis bahan media. Perkhidmatan koleksi media boleh didapati di Aras 2 Perpustakaan. Pelanggan perpustakaan boleh menonton filem dan video yang berkaitan dengan pengajian mereka. Koleksi mikrofis dan mikrofilm pula merupakan sumber maklumat penting untuk penyelidikan. Latihan ilmiah UKM dan tesis juga terdapat dalam bentuk bahan mikro. Koleksi peta mengumpulkan peta-peta topografi negeri-negeri di Malaysia, peta kegunaan tanah, peta rampaian dan peta dunia. Sebuah bilik serbaguna dan 5 buah bilik tayangan serta peralatan disediakan untuk membolehkan pelanggan menerokai pelbagai sumber maklumat. Galeri Tuanku Chancellor yang bertempat di bangunan Chancellery pula menggambarkan rentetan sejarah perjuangan, penubuhan dan perkembangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Perpustakaan adalah untuk anda semua. Segala masalah berkaitan perpustakaan boleh dirujuk terus kepada pustakawan di meja penasihat pembaca. Pustakawan sedia membantu melayani pertanyaan dan memberi khidmat nasihat kepada pelanggan. Inilah peluang terbaik anda. Jadikanlah perpustakaan sebagai destinasi utama bagi melahirkan idea-idea baru di samping menguasai pelbagai maklumat yang tersimpan. Kajilah apa yang ada di langit dan bumi. Jadikan membaca sebahagian dari cara hidup anda. Membaca wahana pengukuhan ilmu. Semoga lahirlah generasi yang berilmu dan bermaklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syabas dan tahniah kepada anda semua kerana berjaya bergelar mahasiswa UKM. UKM merupakan sebuah universiti yang kaya dengan tradisi keilmuannya. Kecemerlangan sistem pendidikan berkait rapat dengan peranan perpustakaan UKM. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan pelbagai sumber maklumat bercetak dan digital yang bersifat otoritatif. Perpustakaan juga menyediakan pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan oleh pelanggan-pelanggan perpustakaan. Pada mahasiswa Malaysia baru, saya menyeru, kenalilah perpustakaan sejak dari mula anda berada di kampus UKM. Untuk menjadi mahasiswa yang cemerlang dalam akademik, anda perlukan ilmu dan maklumat yang lebih yang boleh diperolehi di perpustakaan. Kaki tangan perpustakaan sedia membantu anda kerana setiap pelanggan sentiasa menjadi keutamaan kami. Akhir kata, manfaatkanlah perkhidmatan perpustakaan sebaiknya kerana kecemerlangan seseorang mahasiswa harus bermula dari perpustakaan sehinggalah berjaya bergelar graduan yang terbaik serta berdaya saing. Bagi pihak semua warga perpustakaan, saya mengalu-alukan kehadiran anda ke perpustakaan. Dan selamat maju jaya serta jumpa lagi.